Bismillahirrahmanirrahim guys. Saya berada di Ternama Toyota guys. Kita ada lagi Toyota Wish, kita ada lagi Toyota dikatakan di hujung sana Veloz, kita ada lagi Toyota Wish dan ini adalah Toyota Yaris. Namun sampai hari ini saya tak nampak Toyota Wish ke Toyota Yaris ke. Kita duduk daripada jauh, kita start daripada luar. Tak ada. Jadi kepada mereka-mereka yang ingin nak beli Yaris yang harganya 68,000 yang terpakai, yang ada yang harga 72,000, maka relax dulu itu. Terutama juga kepada peminat-peminat jenama Pro 2. Harganya yang paling tinggi Myvi Evan 62,000 pun tak boleh nak start daripada luar. Alamak. Guys, kau tengok kunci ni guys. Ini adalah Honda CT-V. Dia ada bulat-bulat tu, boleh start daripada luar. Let's go! Guys, aku berada di jenama Honda pula guys. Yang mana jenama ni adalah yang paling tinggi V. Ini ada LED dia. Dan dia ada fog light dia. Dan dia ada sport rim yang dikatakan nampak tebal. Ganas guys. Jom kita tengok kelebihan yang paling kau tak terasa tetapi memang kau akan teruja. Jom kita tengok guys. Apabila kita nak start kereta ni daripada jauh, di mana musim-musim panas sekarang ni, kita minum kedai kopi, kita jangan bayar dulu kopi tu, kita start dulu kereta ni guys. Cara start guys, kita tekan 2 kali dan kita tekan terus yang bulat ni, maka dia akan hidup guys. Dia tengok dia hidup tu. Dia kenyik mata kat tu guys. 2 kali. Kalau macam tu guys, dia akan jadi macam ni guys. Kereta ni dah start tau. Kereta ni dah start. Jom kita tengok dalam dia guys. Kau tak percaya guys, kau tengok dalam dia. Dia ada lampu guys. Kau tengok lampu tu, maknanya dah start guys. Tu dah start. Okey. Nak buka kereta ni guys, kita masuk. Kunci ada di tangan aku, kita boleh start kereta. Dan kereta dah sejuk guys. Ini kelebihan yang ada kepada Sang City. Kau tengok lampu dia sendiri nyala guys. Sendiri dia nyala. Yeehaw! Ini adalah kelebihan yang tidak ada kepada Toyota. Tidak ada kepada lawan dia. Dan tidak ada kepada Myvi Evan yang dikatakan yang baru tu. Sebab apa aku bandingkan Myvi Evan yang baru tu? Saat kau layak beli Myvi Evan yang baru dengan harga 62,000. Teman-teman rakan-rakan, di belakang saya, harga pasaran adalah 78,000. Di Johor Bahru dijual dengan harga 75,000. Guys, model City sekarang ini di Kelantan dan Kedah, kek untuk Kedah, kek untuk Kelantan dijualnya dengan harga 76,000. Hari ini saya yang bernama CDK kan kuturunkan harga 10,000 daripada mereka guys. Berapakah harganya? Jom kita tengok dulu Honda City 1.5 V 2020 model yang terkini. Harga dulu guys. 65,900. 65,900 guys. Lebih kurang harga Myvi Evan kan 62,000 dan lebih murah daripada Yaris yang dikatakan tidak ada start daripada luar. Maka berapakah bayaran buku? Aku nak tanya tu Abang Fatah kita. 3,000. Boleh lah Abang Fatah. Sebenarnya boleh buat full loan tau. Loan yang dibenarkan oleh bank adalah 70,000. Bodohkah aku bagi kau 65,900? Sabar. Relax dulu. Tarik nafas. 3,000. Abang Fatah nak bagi duit bukanya. Maka tulis. Loan akan menjadi 63,000. 63,000. Bulanannya adalah ting 750. Guys, features yang pertama. Sebelum pada tu ramai yang tanya kepada saya. Aku nak tanya tu, adik Rizal pun tanya. Kenapa kau jual murah sangat? Mesti accident. Janganlah. Guys, sesiapa yang beli dengan saya, accident tidak ada. Kereta yang akan kujual kepada engkau. Yang kedua, kalau banjir pun tidak ada, jangan kau risau. Dan yang ketiga,
prestasi yang dikatakan yang tadi guys. Sudah terpastinya prestasi you padu, you mari. Guys, kita tengok features dia guys daripada belakang. Paling cantik pada pendapat saya, dia punya lampu macam BMW guys. BMW N Sport guys. Kita tengok guys. Dalam waktu yang sama, color ni dikatakan color grey ni sungguh-sungguh lawa guys. Sungguh-sungguh padu. Dan design ini daripada depan ke belakang sudah menjadi cun melecun. Yang paling penting, kau yang bernama Fatah tadi, aku tahu pasal apa kau nak kereta ni. Yang pertama, kau bayar lebih kurang Myvi Advance RM750 saja. Tetapi taraf kau nak tackle Fazura tu tak ada lah guys. Kau mesti nak tackle Mira Osman. Mira Osman kalau kau naik ni Myvi tak pandang. Tak pandang. Maka kalau kau naik ini guys, bukan setakat Mira, Liza Osman pun suka kepada kau. Maka prestasi dan prestisnya kereta ini membuatkan kau lebih tinggi darjatnya. Jom, sambal segera City generasi yang terkini. IC lesen depan belakang, facelift kau yang bergaji 2,500 dan EPS statement kepada 0123400034.